Untuk jenis ni saya merentasi 12 buah negara. So antara yang paling best adalah saya pilih Pakistan lah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Podcast. Bukan Podcast semata-mata. Hari ni kita bawakan seorang figura, individu yang kita rasa macam story dia macam best juga kita bawa ni kan. Sebab apa tau? Sebab kita dah dekat Raya Haji kan. Lagi few days juga. Jadi kita nak share satu inspiring story. Maksudnya kalau korang pergi ke Mekah kan, selalunya kita naik kapal terbang kan, betul tak? Betul. Dan nak kena ambil package dan sebagainya. Tapi dia ni pergi sendiri Mekah naik basikal. Wow, ini dia kita bawakan Fikri ke dalam studio Lebak Merah. Selamat datang. Selamat datang Fikri. Tapi nama penuh dia kan, Fikri Al-Qaswa. Betul ke sebutan? Al-Qaswa tu nama basikal sebenarnya. Oh ya ke? So nama saya Muhammad Amirul Fikri bin Abdul Khalid. Amirul Fikri tapi lebih mesra dipanggil dengan nama Fikri. Betul. Kan asal daripada belah sana. Tak ada. Tak ada. Okey, satu benda yang buat aku tertarik kan pasal apa kita nak bawakan Fikri ke sini. Sebab selalunya kan macam kita travel naik kapal terbang, bukan cakap setakat pergi Mekah lah, kadang nak pergi negara Singapura pun. Kalau agak pergi Singapura naik basikal. Aku sebenarnya kalau ikutkan pergi simpang rumah pun tak larat dah nak naik basikal. Tapi sebelum kita cerita pasal kisah inspiring Fikri ni, boleh tak Fikri ceritakan sikit latar belakang Fikri berasal daripada mana? Fikri sekarang ni tengah bekerja sebagai apa? Memang full time buat eksplorasi naik basikal saja ke ataupun macam mana? Boleh Fikri? Okey, saya berasal dari Dengkil. Saya duduk kat Dengkil. So saya sebelum ni bekerja dekat KL jugalah. Okey. Sebagai dalam sektor pembinaan. Okey. So saya berhenti kerja untuk saya buat ni lah, trip berbasikal ni lah. Sekarang memang buat full time lah. Sekarang saya buat full time. I see. Wow. And then kita dah tahu yang sebenarnya nama Al-Qaswa tu bukan nama Fikri. So kita ingat itu adalah part of Fikri punya nama. So macam mana boleh dapat nama Al-Qaswa ni? Sebenarnya sebelum ni saya memang minat, saya minat mengembara tapi bukan berbasikal lah. Okey. So basikal tu saya saya pilih basikal ni sebab dia lah satu-satunya macam transportation yang perlahan yang kita boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jaraknya tak begitu jauh dan tempat-tempat yang kita pergi tu tempat-tempat yang jarang pelancong pergi. Maksudnya boleh explore dengan bebas. Boleh explore dengan bebas sendiri. Tapi memang start minat main sukan berbasikal dulu ke ataupun orang kata dah ada geng? Kan sekarang kan banyak geng orang kayu basikal ramai dekat area KL. Memang dah start daripada situ ke macam mana? Main basikal ni sebenarnya saya baru juga beli 3 minggu sebelum saya saya start kayuh. Oh, maksudnya beli basikal semata-mata sebab nak pergi misi ni. Betul. Kayuh ni. Betul. Sebelum tu memang tak pernah Sebelum praktik tu langsung. memang tak pernah. Maksudnya memang tak ada fitness training ke apa, memang dia santai jalan je. Kalau setakat basikal dalam gym tu pun tak pernah. Yang macam training dalam gym ke tak pernah. Saya ada buatlah fitness training macam jogging hari-hari, sebab jogging tu pun saya punya just minat lah untuk kekalkan ni kan, stamina untuk keluarkan peluh, aktiviti lah, just nak ada aktiviti je dekat rumah. So basikal ni saya beli memang 3 minggu sebelum dan saya buat satu kayuhan je, sekali je saya just nak test basikal tu daripada Dengkil ke Rodaling Putrajaya. Oh, Dengkil ke Putrajaya dalam berapa kilometer? Dalam 30 macam tu je. 30 pergi, 30 something macam. Pergi balik lah. Pergi balik. Tapi kalau cerita pasal kayuh basikal daripada Malaysia, daripada Dengkil lah, specifically dia start Dengkil lah, sampai ke Mekah, basikal yang diguna pakai tu mestilah bukan biasa-biasa, betul tak? Berapa modal nak start semua tu? Sebenarnya basikal tu biasa je. Bagi saya basikal tu nak dibandingkan dengan road bike, jenis road bike yang orang selalu bawa petang tu. Yang itu memang basikal dia ringan dan mahal. Yang ni jenis apa? Saya ni punya basikal jenis touring. Oh, jenis touring. Ada ada. Dia sebab agak aku tak tahu sangat lah. Ya, sama aku tak tahu basikal agak. Dia sebenarnya agak berat
Dan untuk jalan jauh dengan bawa load yang berat, dia agak stable lah sebenarnya. Oh, dia yang selalu kita nampak yang macam orang bawa yang ada macam ramai-ramai ke Bag ada bag beli kiri kanan. bag Selalu kiri kanan. nampak ada macam orang bawa dekat tepi highway semua. Itulah dia. Tapi dia tak nampak macam basikal yang selalu kita nampak orang pergi ride dekat tepi bukan highway. basikal, Dia bukan basikal dia macam biasa je sebenarnya. Rupa dia biasa je. Tapi macam boleh pergi jauh sebab Malaysia ni boleh nak cakap bukanlah baru lagi, tapi sebenarnya tak ramai lagi yang minat jenis touring ni lah. So kalau kita boleh tengok dekat Europe, dekat luar negara, sebenarnya benda ni dah biasa. So nampak orang jalan bawa beg tu, diorang dah biasa dah benda tu. Yang touring ni memang ramai daripada negara luar lah sebenarnya. So basikal pun yang jenis-jenis tu dikeluarkan daripada negara diorang jugalah, kebanyakannya yang berkualiti. Contoh. So basikal tu beli dekat Malaysia? Beli kat Malaysia. Berapa anggaran harga? Saya beli second hand, harga dalam 3,000 lebih macam tu. Macam mana datangnya nama Al-Qaswa tu? Mana dapat inspirasi nama Al-Qaswa? Okay, Al-Qaswa ni sebenarnya nama unta Nabi lah. Semasa Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. So konsep hijrah ni saya gunakan dalam pengembaraan saya ni lah. Sempena konsep hijrah ni saya namakan basikal saya sempena unta Nabi. Orang kata boleh kata apa macam pembakar semangat jugalah untuk teruskan perjalanan tu yang jauh tu. So kita nak tanya macam selain daripada pergi ke Mekah, ada pernah try pergi negara lain lagi ke? Tak pernah. Sebelum ni saya pernah pergi ke negara lain, tapi by flight lah. Okay, by flight. Okay, paling jauh mana? Turki pernah. Oh, Turki. Ke Mekah juga pernah. Saya baru je pergi tahun lepas sebenarnya. Ke Mekah? Ke Mekah. Oh, yang naik basikal ni lah? Yang tu naik flight. So ini yang kali kedua. So yang kali pertama tu saya pergi pun memang bajet yang saya gunakan, duit yang saya gunakan tu pun memang untuk pengembaraan ni juga. So saya invest untuk saya pergi dulu sebelum saya betul-betul nak pergi naik basikal. Supaya boleh tengok. Maksudnya saya pergi tu untuk doa, untuk at least saya dah dapat pergi. Tak adalah saya naik basikal, apa-apa jadi kat saya tak sampai pun kat situ. So saya nak sampai dululah. Bagus lah Fikri ni kan. Sampai dia ada visi je. Visi dan misi. Dia sampai dulu kan. Dia cakap kalau dah terlambat ataupun tersesat ke whatever, if anything happen kan. Betul, itu yang penting sebenarnya. Kalau kita ada ni tapi tak doa betul-betul kan. Ataupun takut tak selamat pun tak ada juga. Alright. So macam mana boleh start terfikir nak berbasikal daripada Malaysia? Apa yang mencetuskan fikiran Fikri macam okey lah aku nak naik basikal daripada Malaysia, aku nak pergi ke Mekah? Disebabkan minat menggembara lah. Pada awalnya minat menggembara, dan saya tengok destinasi ni pun adalah destinasi yang baik untuk saya. Betul. So untuk mengembara ni, saya nak mengembara sebagai nak belajar, nak gali ilmu. So saya nak mengembara sendiri perlahan-lahan dari satu tempat ke satu tempat dengan naik basikal, supaya saya dapat something, saya dapat belajar something dekat tempat lain. Dan sambil tu saya boleh mengembara sekali. So kalau nak fly ke sana, macam lepas tu pergi ke tempat lain, kita macam tak dapat. Selalunya transit je lah. Transit kat Dubai, Qatar kan. Sebelum pergi ni betul-betul kita jalan dia tu. So saya dah buat research untuk nak pergi tu. Memang dah ada orang buat, seperti Ahmad Isa, Ustazah Basikal sebelum ni. So destination tu pun saya pilih based on diorang punya journey jugalah. Macam saya pilih destination untuk pergi ke Mekah. So untuk mengembara dengan basikal ni, lebih saya refer pada Zaharis. Tuan Zaharis tu, saya pun ada contact dengan dia sebelum ni. Dan saya cakap banyak kali lah, saya pun nak macam dia juga satu hari nanti. Dah tuntut ilmu dengan dia dah tak adalah, just tegur macam tu je lah. Sebenarnya Fikri, bila sebenarnya yang misi basikal ke Mekah ni? Saya bermula kayuhan pada 4 September 2024. Selama berapa tempoh lama? Dan sampai pada 26 Februari, tempoh dia 175 hari. Lebih kurang 6 bulan macam tu. 6 bulan okey, lama. Dalam banyak pit stop, mesti ada pit stop kan. Betul. Yang Fikri buat kan. Banyak. Of course banyak 100 lebih banyak. So mana yang bagi yang very memorable for
Fikri sendiri Okay, untuk journey ni saya merentasi 12 buah negara. So antara yang paling best adalah saya pilih Pakistan lah. So maksudnya dia daripada Malaysia ke Thailand, ke atas dulu kan? Saya Malaysia ke Thailand, saya cross ke Laos, saya ke tepi sikit pergi ke Vietnam. Vietnam. Dan saya naik terus masuk China daripada Vietnam. Okay. Dan terus naik train. Masa tu saya naik train. Yang trip angkut basikal sekali lah. Angkut basikal sebab dekat macam visa dia 1 bulan je, macam impossible pula nak kayuh sampai ke sebelah barat kan. So saya kayuh, saya naik train pergi ke Kashgar. Kashgar tu kat mana? Kashgar itu sebelah Xinjiang, dekat kawasan hujung sebelah barat nak masuk border dengan Kyrgyzstan. Oh, okay. So plan asal saya nak masuk ke Kazakhstan, tapi disebabkan cuaca yang terlalu sejuk dan ekstrim, saya turun ke Kashgar. Dia agak tak adalah ekstrim sangat, tapi still boleh kayuh kat situ dengan baju yang ada, dengan baju tebal lah. So saya cross ke Kyrgyzstan dan terus naik ke Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, UAE dan Saudi Arabia. Banyak tu. Apa feeling bila dah sampai tu? Bila dah sampai tu, I mean like, kau start daripada dengkil. After 100 days and then kau dah sampai, apa perasaan tu? Bila dah sampai, aku dah nampak signboard Mekah. Apa perasaan? Pada awalnya saya letak destination ni supaya kita tak terlalu berharap, sebab ni urusan Allah lah. Macam kita tahu kalau kita buat umrah ni Allah yang jemput kita. Betul. So saya letak destination ni supaya saya datang ke sana saya rasa dijemput. Bukan 6 bulan tu tak ada apa-apa, saya tak ada buat apa pun sebenarnya. Sebenarnya saya pergi tu atas kerana Allah jemput saya. So bila sampai tu kita rasa seperti dijemput lah. Saya pertama pun saya sampai, saya tak sangka saya akan pergi, ada orang bawa saya. Memang ada orang jemput kita orang pergi ke Masjid Quba. So Masjid Quba ni adalah tempat pertama yang Nabi pergi semasa dia hijrah, dan dia berhenti kat situ lah, Masjid Quba tu. So saya dapat pergi kat situ, saya rasa seperti dijemput, bukan dijemput manusia. Kita datang tu memang saya tak tahu nak cakap, meremang. Lebih bermakna sebab journey tu sebenarnya. Betul. Fikri, okay, let's say lah nak pergi ke Mekah kan, kawasan-kawasan macam Kyrgyzstan, Pakistan, kita kawasan tu antara kawasan-kawasan yang tak ada penduduk setiap bandar. Pernah tak macam came across satu laluan macam tak ada orang langsung, tak ada rasa macam gabra ke panik ke, sebab rasa macam mungkin bekalan makanan tak cukup, tak ada orang nak minta tolong, tai pancit ke? Pernah tak macam berdepan situasi tu? Pernah. Tapi apa yang saya buat, saya tak terlalu panik lah. Saya tak panik bila benda-benda macam tu berlaku. Saya selalu mengharapkan, saya tak terlalu berharap pada ni je, saya lebih pada berserah je. Kalau saya sampai kat situ saya kena tidur, kat situlah saya kena bermalam lah. Ada ke memang perjalanan tu? Memang ada. Berkhemah tepi jalan tu banyak kali lah. Tempat-tempat yang memang tak ada orang, macam saya tak tahu apa kat situ. Saya berkhemah je. Macam mana dengan macam diorang punya polis ke kat sana? Ada gangguan tak? Macam dia tengok ada khemah tepi jalan ke, macam Hello, why you here? Untuk pengembaraan saya ni alhamdulillah tak ada. Tapi memudahkan. Tapi cerita yang saya dengar tu banyaklah. Cerita apa? Macam mana tu? Sebab bila kita mengembara ni, sebelum kita mengembara dengan basikal, kita tak pernah nampak orang kayuh basikal, pengembara ni basikal. Tapi bila kita buat satu benda tu, kita akan nampak ramai orang berkayuh basikal macam kita. So saya banyak jumpa travel-travel lain bila dekat Kashgar, orang kayuh ke Xinjiang, dan kita berjumpa lah dekat satu hotel tu ramai yang kayuh basikal. So cerita-cerita diorang lah yang bagi tahu ada orang datang lah dekat kemah diorang, ada yang polis tak bagi tidur sini, macam-macam cerita lah sebenarnya. Aku takut serial killer je. Sebab kau banyak sangat buat review crime. Itu pasal aku jadi macam tu. Aku masalahnya aku overthinking. Aku fikir je lagi kan, orang nak rompak kita ke apa benda kan, semua memang sentiasa terfikir lah macam tu, kena be ready lah kan. Betul. Tapi sepanjang perjalanan tu ada apa-apa tak cabaran yang Fikri rasa macam Fikri akan ingat lah, benda tu satu obstacle lah, sebagai satu macam halangan ke ataupun cabaran yang berat lah untuk Fikri lalui, sampai Fikri rasa macam okay, aku akan ingat next time kalau aku buat lagi, aku akan berjaga-jaga at this part ke. Ada tak momen yang macam tu? Ada, mesti adalah. Kalau sepanjang kayuhan tu
Alhamdulillah dekat Southeast Asia macam saya fully kayuh tapi tak banyak masalah yang saya jumpa. Bila dekat dah masuk cuaca sejuk ni, yang pertama dia tu lah cuaca. Cuaca sejuk ni saya pergi memang September, saya dah masuk dekat tu dah nak masuk November dah. So nak ujung tahun. Dah nak salji lah. Dekat sana memang dah putih salji dah salji lah. Saya masuk je Kyrgyzstan tu, saya kayuh. Saya pun macam askar tu cakap jangan, tak boleh pergi pun. Dah sampai macam ni dah, salji dia tunjuk dah paras pinggang dia. Dia cakap macam impossible kau boleh kayuh kat sana. So saya macam pergi juga. Saya macam, kalau saya terlalu fikir benda-benda orang yang cakap, memang saya tak keluar rumah lah. Saya akan duduk kat rumah je. Tapi disebabkan saya dah keluar daripada pemikiran macam tu, saya macam tak kisah, saya nak pergi juga. Sampai tahap saya dah tak boleh nak bermalam masa tu. Saya dah tak tahu. Saya rasa macam saya kena tidur dekat tepi salji lah malam ni. Tapi nasib baik ada lori rosak masa tu. Saya tumpang lori. So saya dapat naik lori pergi ke satu tempat lagi lah untuk tidur bermalam. So yang keduanya, saya hampir dirompak dekat Iran. Nak aku cakap lah. Mesti ada tu. Mana-mana crime ni, kau pergilah pusat mana pun. Lagi dia tengok seorang lagi lah kan. Seorang bawa banyak barang, dia mesti cakap Mamat ni mesti ada something dalam ni kan. Lepas tu, teruskan apa tu? Yang dekat Iran ni memang saya kena climbing 60 km. Basikal kat belakang? Tak, saya kena kena kayuh tapi dia naik pacak naik. Dia punya dia pacak sikit. Kira slow lah kayuhan saya untuk hari tu. Dan saya target sehari sebenarnya saya boleh buat 100 km. Naik atas tu? Untuk flat. Untuk flat. Untuk flat kebiasaannya 100 km. Tapi untuk climbing ni saya selalu letak bawah lah. Dia sebabkan 60 km dia punya nak kena climb. Saya mungkin akan tidur dekat atas selepas 60 km. So 60 km. Dan tempat tu masa tu dekat gunung tu dia memang baru lepas bersalji. Memang putih lah. View dia memang cantik masa tu. Memang best gila view dia. Tapi ada satu kejadian yang buat saya tak akan lupa lah sampai bila-bila. Masa tu ada orang nak rompak lah. Dia ada 2 biji motor. Dan sebiji motor ni dia dah himpit saya ke kanan jalan supaya saya keluar daripada jalan kan. So dia nak slow kan, nak berhentikan saya. Tapi saya masa tu tengah penat, tengah climbing, saya terus macam saya tak nak berhenti. Saya just tanya nak apa kan. Tapi diorang cakap bahasa Parsi, diorang tak boleh cakap bahasa Inggeris. So saya teruskan kayuhan juga. Dan dia ada pembonceng. Dan sebiji motor lagi dia seorang. So yang pembonceng tu dia tarik beg saya. So beg saya tu dia ingat ringan lah. Tapi bila dia dah tarik, dah terkeluar daripada tali tu, beg tu jatuh. So saya tak ikut dia himpit ke kanan. Saya himpit ke tengah jalan supaya ada kereta dekat belakang berhenti. So memang betul lah ada kereta yang tengah berhenti. Dia tengok kejadian tu. Dia orang pun tak buat apa, dia orang stop je. Saya sempat ambil beg dan saya ikat balik. So saya teruskan kayuhan. Dan kali kedua dia datang, dia ambil tripod saya dalam poket beg saya. Lepas tu dia lari lah. Dia patah balik. So saya tak boleh buat apa, saya tetap kayuh selagi tak ada apa-apa masalah. Dan kali ketiga dia datang balik, dia pulangkan tripod saya. Mungkin dia rasa tak berguna dia ambil tripod tu. Tapi kali ketiga tu dia bawa Kali ketiga tu dia bawa pisau rainbow. So pisau tu agak panjang macam ni. Dan membuatkan saya macam terus menggigil lah. Saya tak tahu apa nak jadi selepas tu. Sebab mungkin apa yang dia orang buat ni, dia ambil, dia tarik ke belakang semua, dia nak saya ikut dia. So apa yang saya buat, saya kena kawal emosi, saya kena kawal segala-galanya lah supaya saya tak marah, saya tak apa kat situ, supaya saya tak nak ada benda lain yang akan jadilah. So apa yang bertuahnya, selepas dia dah tunjuk pisau tu, enjin motosikal dia mati. Mungkin minyak habis sebab kawasan tu kawasan kampung. Saya keluar daripada jalan utama sebab saya nak ambil shortcut. Dan itulah yang jadi pada saya. Dan itulah juga selamatnya sebab diorang mungkin tak jumpa petrol pump terdekat lah. Sebab kawasan kampung susah nak dapat petrol pump dekat Iran. So
Alhamdulillah lah saya terus berjaya kayuh slow-slow dan saya habiskan 60 km dan saya turun bukit hari tu saya buat 180 km. Betul-betul ni lah. Comeback lah. Habis macam mana dia gerak? Maksudnya macam mana dia boleh belah macam tu je? Dia tak belah sebenarnya, dia tunggu kat situ tapi dia tak boleh nak buat apa. Melainkan kalau dia turun pun, dia kejar saya pun masa tu boleh. Tapi dia pilih untuk duduk atas motor dan start macam tu. Saya just tengok je. Sebab nampak sangat dia macam dah aim kau ni sebenarnya kan. Dia dah aim. Sampai datang 2 kali 3 kali sebab kau ni sebenarnya. Betul. Tapi nasib baik itulah beza yang antara bawa basikal dengan naik motor. Sebab kalau minyak habis kau start tu, kalau basikal kau boleh kayuh lagi laju kan. So orang kejar pun tak dapat. Biasa boleh bergerak lah. Tapi paling laju kau boleh bawa macam mana? Basikal let's say lah kalau dia kejar kan, kau boleh buat laju betul-betul. Tak boleh. Masa tu sebab tengah naik bukit. Masa tu memang pasrah je. Yalah. Tengoklah apa nak jadi. Itulah hikmah dia. Mungkin dia sampai awal dia pergi umrah awal dulu untuk minta perlindungan, memudahkan perjalanan. Ni mungkin sebahagian ujian lah kan. Kalau tengok balik, kalau kita tengok daripada surface lah, mungkin sebahagian ujian yang dia nak bagi kat Fikri. Tengok Fikri nak teruskan lagi tak perjalanan. Niat Fikri tu betul ke untuk Allah kan. So maybe kalau orang yang dia punya mental dia tak kuat, dia dah hadapi situasi tu, maybe dia dah call family, dia kata, "Mak, entah inilah aku nak balik sekarang ni." Call pergi jumpa polis ke apa and then U-turn betul tak? Tapi keep on going, itu yang impress tu. Sampai Iran bro. Datang balik nak pergi jumpa Pakistan, nak pergi jumpa China, nak naik train balik. Okay, lepas tu macam let's say lah, bila dah go through benda ni kan, family punya respon macam mana? Family respon. Pada awalnya memang tak ada siapa yang setuju lah untuk saya pergi, kecuali adik-beradik mungkin ada confidence sikit lah. Tapi diorang semua tak percaya lah saya nak mula masa tu. Dan sebab saya tak ada apa-apa training, saya tak pernah berbasikal, saya tak pernah pergi menggembara seorang-seorang pun tak pernah. Saya biasa akan pergi dengan mak saya akan pergi dengan family saya. Saya tak pernah pergi macam saya nak pergi Sabah seorang-seorang ke, tak pernah. Semua saya dengan family je sebelum ni. So saya memang nak keluar daripada apa yang saya biasa buat. So diorang cakap macam impossible lah. So tak ada siapa yang percaya masa tu. Sebab tu saya tak wawarkan, saya tak bagi tahu dekat social media, saya tak ni sangat. Sebab masa tu saya sendiri pun tak confident. So family saya cakap untuk saya buat ke Semenanjung dulu. So untuk preparation dan untuk orang-orang yang terdekat semua, saya cakap saya nak pergi Semenanjung dululah, supaya diorang terima saya bermula. Dan selepas bermula, saya dapat sampai dekat Perlis tu, saya minta izin juga saya nak cross ke Thailand. Dan selepas pada tu saya teruskan sampailah family macam dah yakin dengan saya, sebab saya dah boleh buat semua tu. Saya dah boleh sampai Thailand, saya dah boleh masuk Thailand, saya dah boleh cross ke Laos. Family saya dah boleh terima. So dia cakap lama-lama okay, keep going dong. Dah start support. Dan alhamdulillah lah. Dan sebabkan itulah doa-doa mak saya yang termakbul. So saya anggap saya ni berkayuh dan berjalan di atas doa-doa orang tu lah. Mak saya lah. Betul. Memang impress. Okay, kalau masalah ada dari segi masalah komunikasi tak waktu tadi aku nak tanya, sebab kan dia cakap ada jumpa polis apa semua kan. Polis sebelah sana memang tak boleh cakap bahasa Inggeris langsung. Iran ke whatsoever kan. So macam mana kita nak bagi tahu dia? Let's say lah, kata, jangan malam kat sini, kau kena pack your kemah and pergilah mana pun kan. Macam mana nak kita nak bagi reaction kat dia macam tu? Biasa diorang pun akan guna apps lah, Google Translate. Walaupun di tengah-tengah gunung. Walaupun di tengah-tengah gunung. Sebab apa yang cakap, saya alhamdulillah saya tak pernah kena. Mungkin ni pengalaman ni jadi dekat orang lain. So moden diorang Faizal, kita semua buat macam tu sekarang Faizal. Itu kita Malaysia. Kita yang ada 5G pun kadang-kadang kan Google semua tak dapat. Ini kan pula dekat tengah-tengah Iran sana. Faham tak maksud aku? Macam itulah di kawasan sempadan yang jauh kan. Tapi itulah daripada banyak-banyak benda kita borak ni, teringin nak tahu berapa sebenarnya bajet yang diperlukan untuk buat misi ni. Sebenarnya dia tak ada pembelanjaan yang spesifik berapa harga dia. Sebab dia boleh jadi kita tak payah keluar duit langsung. Dia boleh jadi kita keluar sampai berpuluh-puluh ribu dan sampai beratus ribu pun boleh. Bergantung kepada keselesaan kita, bergantung kepada
perbelanjaan kita lah. Macam kalau kita nak selesa, kita akan, bila kita ada duit, kita akan nak tidur hotel je. Kita nak tidur hotel, kita nak tempat selesa, kita nak jumpa orang, jumpa ni. So bila kita tak ada tak banyak sangat duit, kita akan berjimat dan kita akan guna 1000 cara untuk kita tak perlu keluarkan duit hari tu. So dia boleh jadi sangat jimat dan boleh jadi sangat banyak keluarkan duit. So untuk saya dah spend duit saya lebih kurang 30,000. Wah. Termasuk basikal. Masuk basikal tu dalam 20. Masuk makan semua. Termasuk makan semualah dan sampai dekat sana. Ya, banyak tu. Sebenarnya Fikri sebenarnya mana dapat source sumber income tu? Income tu memang duit saya kerja sebelum ni. Simpan lah. Simpan. Memang saya simpan tu pun saya sendiri tak tahu untuk apa. Sebab dari friend. Belum lagi. Sebab bila kita nak belanja, kita akan sentiasa fikir macam bila nak ada komitmen, nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, padahal dah boleh saya nak buat benda tu. Betul? Tapi bila nak beli je saya akan fikir, nanti saya dah travel nanti macam mana. Sebab impian saya ni 5 tahun lepas. Bukan saya memang baru berbasikal, tapi nak cakap saya beli basikal tu 3 minggu sebelum saya gerak. Saya beli pam basikal tu 2 tahun sebelum saya gerak. Faham? Saya beli preparation tu macam agak jauh lah. Macam bila rasa semangat, kita akan beli sikit. Hari-hari letak dekat kaki lah. Bangun pagi dia macam tak macam orang dulu dia akan tampal motor dekat cermin dia, dekat ni kan, dekat tempat tidur dia, supaya hari-hari dia akan berdoa. Dia panggil dream board kan. Cakap supaya hari-hari dia akan rasa inspiration nak pergi. Satu hari akan pergi. So sebab itu saya tak berani ada komitmen apa-apa. So duit saya tu memang saya guna untuk ni lah. Memang banyak pengajaran sebenarnya kita dapat daripada cerita Fikri ni kan. Betul. So macam mana balik daripada sana, balik ke Malaysia, masih berbasikal atau naik flight? Saya balik naik flight dan saya habiskan lah. Sebenarnya saya duduk kat sana 2 bulan dah dekat Mekah Madinah. Dan dekat Saudi, saya duduk dekat Saudi memang habis lah visa saya selama 3 bulan. So saya ambil flight dan terus balik. Balik flight ya? Balik naik flight. So basikal tu boleh masuk kargo. Tak ada masalah. So masa sampai dekat Mekah Madinah, memang still lagi gunakan basikal untuk transport. Untuk tempat-tempat yang terdekat tu saya akan naik basikal lah. Tapi tempat-tempat yang jauh adalah orang yang tolong bawa. Macam tu. Mostly student lah. Student kat sana banyak tolong lah. Sebab 2 bulan dekat Mekah Madinah. 2 minggu dekat Mekah, dalam 4 minggu dekat dekat Madinah. Mana dapat bro agensi yang bagi sebulan dia je kan? Dapat lebih kurang sebulan lebih, kat 2 bulan ke sebenarnya dekat Mekah 2 bulan Mekah Madinah. Timing yang sangat-sangat cantik untuk kita, macam let's say lah, macam nak beribadah dekat dengan Allah kan. Dan saya sampai pun 2 hari sebelum start puasa. 2 hari sebelum start puasa. Saya memang target Ramadan tahun ni dekat sana, dengan raya tahun ni kat sana. So 10 malam terakhir tu kita orang pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah untuk umrah dan terus stay kat Mekah 10 malam terakhir. Dan selepas raya kita balik ke Madinah balik. Dan duduk Madinah dan balik lah. Raya kat sana sama dengan raya kat sini? Raya kat sana, sebenarnya puasa kat sana tu best. Best. Kalau orang tanya saya raya kat sana best tak, sebenarnya puasa dekat sana lagi best daripada raya. Sebab dia lepas main raya habis sunyi. Habis. Alright. So okay, kita dah cerita pasal kau punya perjalanan, persiapan, cabaran, perasaan bila dah sampai, apa benda semua. Dan sekarang ni nak tanya, bila dah sampai kat Malaysia, apa perasaan family members, ibu bapa yang tahu sebenarnya kau pergi ke Mekah naik basikal, ingatkan pergi Semenanjung je. Macam mana kawan-kawan, kenalan semua, macam mana diorang punya feedback? Diorang pun terkejut lah. Sebab sebenarnya sebelum ni saya tak kerap post dekat social media. Dan saya punya account pun tak ramai kawan-kawan saya sebenarnya. So diorang tahu pun daripada geng-geng yang pergi yang viral lah.
Macam Akil Misnan, macam Bukhari yang jalan kaki. So diorang semua dah sampai sana dan kita orang jumpa kat sana. Jadi bila jumpa tu mulalah ada video-video semua dan diorang upload. So ramailah saudara mara saya yang tanya, kawan-kawan dah mula tanya. So saya just cakap saya try je. So dah sampai, alhamdulillah, macam tu lah. So sekarang ni Al-Qaswa macam mana? Di frame ataupun atas bumbung disimpan dengan baik sebagai replika. Sebab yelah, I mean achievement bro. Tak semua orang dalam dunia tau, bukan dalam Malaysia, dalam dunia ni boleh buat apa yang kau boleh buat. So macam mana sekarang basikal tu macam mana? Basikal tu ada je kat rumah. Saya dah keluar kotak, saya dah bersihkan apa semua, saya dah servis. Betul lah, banyak kenangan saya dengan dia. Dengan basikal ni bagi saya, memang saya dah anggap tu macam binatang tunggangan saya lah. Binatang, yelah, macam unta saya dah memang anggap macam tu. Saya memang ada study lah sirah sendiri. Lepas saya balik daripada umrah yang pertama tu, saya study, saya belajar dengan Mutawif tu pasal sirah-sirah Nabi. So bila saya letak nama tu pun, bila saya bawa basikal tu, saya rasa macam bawa binatang tunggangan. Nabi pernah bersabda lah, biarkan unta ni bergerak kerana dia dapat perintah Tuhannya. Dan Al-Qaswa ni sebenarnya yang berhenti dekat tempat Masjid Nabawi dibina. Masya Allah. Dan setiap tempat yang Nabi nak berhenti, Al-Qaswa tu akan melutut. Dia Nabi pernah bersabda jugalah, sungguhnya Al-Qaswa ni akan berhenti dekat mana yang Tuhan perintahkan. So ibarat saya nak bermalam pada malam tu, saya memang serahkan macam tu lah. Macam saya cakap, hari ni dekat mana dia berhenti, dekat situ saya akan tidur. Saya sentiasa fikir macam tu. Dan itulah, banyaklah momen saya dengan basikal tu. Walaupun dia basikal dan dia tak boleh respon, tapi saya dah anggap dia macam binatang tunggangan lah. Wow. Sangat-sangat memberikan inspirasi lah. Sentimental dengan basikal tu very betul. Very strong lah. Dia bukan sahaja semata-mata naik basikal, tapi ada cerita di sebalik kenapa dia basikal itu yang best sebenarnya. Kalau orang cari pasal dengan basikal, itulah marah. Ada spray ke? Kena spray. Wow. Aku ada 2 soalan. Terus jawab. Yang pertama, nak tahu ni soalan agak bodoh lah, tapi sebenarnya aku terfikir juga, let's say lah aku nak buang air besar, buang air kecil waktu tengah travel. So kan, kalau pernah tak macam berdepan dengan situasi macam tak ada air, so nak kena beristinja dan sebagainya, pertama. Yang kedua, pernah tak macam let's say pergi satu kampung and then pernah disambut oleh orang di kampung tu, maksudnya dia kata marilah jom kita orang datang makan everything. Pernah tak ada have this two experience? Boleh share sikit lah. Untuk buang air tu biasalah. Sebab kalau kita tak ada air untuk cuci, kita pun tak ada air untuk minum. So air tu memang sentiasa kena ada. Air minum lah, maksudnya air minum. Yang membawa sekali. So air itulah yang gunakan untuk basuh. Dan satu lagi soalan tadi. Pernah tak macam orang kampung yang let's say lah kat kawasan pedalaman, pernah nampak macam ajak join minum sekali ke, makan ke? Memang banyak kali. Dan saya banyak juga tidur kat rumah orang lokal lah kebanyakan. Yang memang tak kenal langsung? Tak kenal langsung. Dekat Pakistan memang paling banyak lah kat Pakistan. Sebab Pakistan saya duduk sebulan dengan Pakistan. Dan itulah. Orang yang kita tak kenal tiba ajak dia lepak sekali. Tambah ada anak dara ke? Come on bro, dia naik basikal niat tapi ada cerita, katanya bujang lagi. Ada cerita-cerita dia untuk stay dengan orang lokal ni. Setiap orang tu ada cerita dia. So memang saya ceritakan dekat Instagram saya. Dan setiap mana tempat yang saya tidur tu. Dan ramai yang cakap memang benda tu rasa susah nak dapat, orang lain nak dapat. Sebab banyak cerita yang sedih, ada yang best, ada yang kelakar lah, macam-macam lah cerita. Sebab macam-macam orang kita jumpa. Itulah. Alright, so Fikri, lepas dah orang kata dah selesai lah misi ke Mekah ni, ada tak plan untuk buat ekspedisi yang lain? Mungkin lepas ni pergi ke tempat lain lah, macam England ke, nak kayu basikal pergi kat Europe ya, Europe ke, pergi ke Afrika ke. Afrika InsyaAllah. Saya jauh sangat. Tak ada macam nak jawab tu dia fikir dulu. Sebab saya memang tak ada plan lah. Apa yang saya nak buat tu, saya lebih pada impian saya lah. Untuk perancangan memang tak ada,
Tapi untuk impian saya nak berkayuh di seluruh dunia tu adalah. Wow. So guys, korang dah dengar cerita yang sangat orang kata inspiring. Daripada Fikri, Muhammad Amirul Fikri Ya, betul. Daripada Muhammad Amirul Fikri. Nama gabungan 2 orang antara dengan Fikri. So Fikri, boleh tak kongsi dengan penonton-penonton di luar sana macam mana diorang nak tengok sebenarnya update yang Fikri pernah buat ataupun pengalaman-pengalaman Fikri yang Fikri pernah share dekat social media Fikri. Boleh tak Fikri? Siapa-siapa yang nak tengok penggambaraan saya yang terlepas daripada awal, so boleh tengok dekat Insta story saya. So saya ada highlight kan dekat Insta story saya tu. Boleh follow lah perjalanan saya daripada Malaysia dan sehingga ke Arab Saudi. Dan saya sekarang ni tengah keep update posting gambar-gambar yang saya snap sebelum ni. Sekarang baru sampai Thailand macam tu. So masih lagi ongoing lah. So masih ongoing. Macam mana dia nak search, nak kena cari apa ni? Okay, boleh search fikri.alkaswa. Okay. Asyik ada seorang yang kat Malaysia nama macam tu, Fikri.alkaswa. So TikTok pun sama, fikri.alkaswa. And dekat Facebook pun sama. Dekat ada YouTube. Saya YouTube pun saya ada baru buat YouTube, tapi saya belum update apa-apa lagi. Mungkin saya akan buat editing lepas. Ada buat video ke? Ada make video semua untuk video banyak, hampir 2 tera. Rasanya hampir 2 tera. Saya simpan dalam SD card kecil. So saya bawa je SD card tu sampai negara ni, kerana saya ada beli juga kat negara lain. So saya bawa SD card tu, saya akan simpan memori dalam phone, memori dalam kamera Insta360. Okay, Fikri, last sebelum kita wrap up. Okay, maybe dah share tips-tips untuk adik-adik, abang-abang, kakak kita kat luar sana kan. Dia tengok cerita ni macam best kat ni, aku nak buat lah one day. So maybe boleh bagi tips kat diorang lah, macam like preparation, nak buat apa semua. Okay, untuk tips yang nak buat short travelling, macam pengembaraan yang singkat, kita kena ada planning lah. Bila kita ada planning ni, kita tak ada membazir dari segi kos, dari segi kita tak terdedah pada bahaya yang ni. Sebab semua, yang paling penting sekali safety lah. So bila kita nak pergi mengembara ni, kita utamakan keselamatan. Tapi jangan terlalu risau dengan perkara-perkara yang tak pernah jadi dek orang. Tiba-tiba kita cakap dekat sini kita just buat andaian ke apa ke, janganlah macam tu. So, dan jangan juga cerita-cerita kat orang yang nak pergi mengembara dan takut-takutkan diorang dengan benda-benda yang kita pun sendiri tak pasti. Sebab bila kita cakap, kita sampaikan benda-benda yang menakutkan orang, dan masalah bagi diorang untuk mulakan satu pengembaraan. So bagi saya, sentiasa positifkan, support kawan-kawan yang nak pergi mengembara. Dan kita yang nak pergi mengembara ni, kita kena yakin dengan diri kita yang tak ada bahaya dekat sana, dan kita nak enjoy the moment. Dan kita kumpulkan memori, kenangan kita dengan orang-orang dekat sana, dan kita sibukkan diri kita dengan suasana. So buang sementara dunia yang kita tinggalkan, dan kita dekat dengan orang-orang yang dunia yang kita nak pergi. So itulah tips saya supaya kita dapat penggembaraan yang lebih, orang cakap, mengukir kenangan yang sangat besar lah untuk kita. Okay guys, so korang dah dengar cerita yang sangat inspiring daripada Fikri sendiri. Kalau korang dengar daripada awal, mungkin boleh dapat macam-macam moral lah kan. Macam-macam input, macam-macam moral yang korang boleh. Tapi bagi aku, apa yang aku faham, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan lah. Jangan pernah give up, jangan pernah takut, and always percaya pada Tuhan, yang Tuhan akan lindung kita dengan apa benda niat yang baik kita nak buat. Macam tu. Actually banyak lagi moral yang Fikri dah share. Sebenarnya korang boleh terima sendiri ataupun korang boleh faham sendiri. So itu dia, lagi sekali kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Fikri sebab datang ke Lobak Merah dan kongsi cerita yang orang kata sangat luar biasa ni. Alright. Okay, so guys, terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Lobak Merah. Merah. Bye guys. Bye. Jumpa lagi. Jumpa next episode.